Bayangkan, sebuah kereta kebal paling terkenal Amerika iaitu M1 A1 Abrams akhirnya musnah bukan kerana peluru berpandu mahal tetapi hanya kerana dron kecil berharga dalam lingkungan RM2000 sahaja. Konflik Ukraine-Rusia kini menunjukkan perubahan besar dalam dunia peperangan iaitu teknologi murah dan pintar yang berjaya mengatasi aset mekanis bernilai jutaan dolar. Kejatuhan Abrams dalam era moden. Semua 31 kereta kebal Abrams yang dihantar ke Ukraine dilaporkan musnah akibat dron kamikaze Rusia. Serangan lebih tertumpu pada bahagian atas kereta kebal yang merupakan titik lemah utama armor moden. Ukraine terpaksa menarik Abrams keluar dari medan pertempuran kerana kereta kebal ini yang mudah dikesan untuk diserang. Dron FPV murah mampu memusnahkan aset berat yang sebelum ini dipercayai hampir kebal. Ketiadaan sistem perlindungan aktif menjadikan Abrams sangat terdedah kepada risiko untuk serangan dron kamikaze ini. Serangan dron juga berjaya melumpuhkan radar, dipot munisi dan juga pesawat strategik. Pakar ketenteraan melihat ini sebagai bukti bermulanya era peralihan dari perang kereta kebal kepada perang dron. Kesimpulan, era kereta kebal mungkin semakin menghampiri penghujungnya apabila dron murah mengatasi armor berat yang sebelum ini mendominasi medan perang. Masa depan peperangan jelas bergerak ke arah sistem tanpa pemandu, automasi dan juga serangan pintar jarak jauh. Sekian, terima kasih.